Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so seperti yang Ustaz bagi tahulah, okay, Ustaz akan buat video untuk antum sama-sama ulang kaji sebagai persediaan untuk menjawab peperiksaan ataupun ujian pertengahan sesi akademik. Okay, baik. So tak nak buang masa, kita teruskan. Semua sediakan kertas masing-masing, dah ada kertas masing-masing. Okay, so kita terus fokus ke soalan ulang kaji kita. Baik. So soalan yang pertama, apakah mata wang? Okay. Mata wang ni antum boleh rujuk buku teks lah, buku teks, seperti kita dah pernah tengok sebelum ni. Kalau tengok buku teks kat sini muka surat 124. So ni mata wang yang kita belajari pada tahun 4 lah, untuk tahun 4. So untuk Perancis, Perancis euro lah, euro. So yang ni dia tak ada nak kena buat pengiraan apa-apa, semua tak ada lah. Baik, euro. Seterusnya, nyatakan peratus bagi bahagian yang berlorek. Dia nak peratus. Bila peratus, ingat, bila peratus wajib pecahan dia adalah per 100. Mesti pecahan dia per 100. Sekarang ni kita tengok pecahan ni berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ni adalah per 10. Belum 100 lagi. Belum 100 lagi. So now yang lorek ada 1, 2, 3. So yang ni 3 per 10. So tak boleh kita buat 3%, salah. Sebab dia per 10. So now kita just tambah saja sifar di bawah ni. Ataupun dengan erti kata lain, yang bawah ni penyebut ni darab berapa jadi 100. Yang ni darab berapa? So darab 10 lah kan. So 10 darab 10 100. So 100 sebenarnya senang je. Bila darab 10 kita tambah satu sifar kat belakang. Bila bawah tambah satu sifar, atas pun ikut tambah satu sifar, dia jadi 30%. So ingat, kalau nak lagi detail, lagi detail sebenarnya macam ni. 10 darab apa jadi 100? 10 darab 10. 3 pun darab 10. So dia jadi 30 per 100. Nampak? So sama je lah. So jadi 30%. Ini jawapan akhir dia. Baik. Sekejap, besar sangat. So now, ataupun ingat kalau pecahan dia, kita tak tahu soalan periksa nanti masuk macam mana kan. Kalau lah dekat bawah dia per 20 contohnya. Katalah 5 per 20 contoh. Now, dia tak boleh jadi kita tambah sifar, tak boleh. Sebab ni dah jadi 200, bawah dia penyebut dia 200. So salah lah. So now bawah dia ni 20, nak darab berapa jadi 100? 20 darab 5 kan. So ataupun darab 5, so dia jadi 25 per 100. So barulah jadi 25%. So yang pasti yang paling penting adalah bawah tu pastikan jadi 100. Kalau tak boleh jadi 100 kena buat apa? Kalau tak boleh jadi 100 kena contoh katalah 7 per berapa nombor yang tak boleh jadi 100? Contohnya katalah 30 lah. 30 macam mana nak jadi 100? Tak boleh kan? So cara dia adalah kita kena darab 100. Darab 100. So darab 100 ni sifar di atas boleh potong dengan yang bawah satu ni. So dia jadi apa? 70 bagi 3 kan? 70 bagi 3. So macam itulah. Baik. So habis soalan nombor 2 tentang peratus. Nombor 3. Nyatakan instrumen pembayaran bagi bayar pembelian perabot. Macam-macam, dia ada banyak. Instrumen pembayaran tu boleh tengok juga buku teks kat sini dekat bawah sikit. Tengok instrumen pembayaran dia banyak lah, apa tunai ke, kad debit, kad kredit ni semua ni dekat muka surat 126. Kita dah belajar dah sebelum ni, dah tengok dah kan. So dia jawapan dia nak satu saja, tapi dia boleh jadi macam-macam. Dia bukan ada satu jawapan saja yang betul. Tak. Contoh antum buat tunai, yes betul. Antum buat kad debit, yes betul juga kan. So dia biarlah yang logik, yang sesuai kan, logik lah yang sesuai. Yang sesuai. Contoh kat sini, katalah antum nak buat apa? Perbankan internet boleh tak? Boleh, tak ada masalah kan. Sekarang ni memang boleh perbankan internet pun.
Okey, yang tak boleh, yang tak sesuai apa dia? Contohnya kad prabayar tak boleh, kad prabayar kan. Wang pos tak boleh, cek so tak sesuai lah. Okey, so yang paling mudah tunai lah, tunai ataupun antum buatlah tunai boleh, kad debit boleh, katalah antum buat apa, tunai. Tengoklah markah, kalau markah ada satu markah maksudnya antum boleh buat satu jawapan saja, bukan boleh buat, perlu buat satu jawapan saja. Tapi kalau markah dia dua markah, antum buatlah dua. Okey, dua. Contohnya tunai, apa lagi? Kad debit contohnya kad debit pun boleh. Okey. Pun boleh. Okey, so itu instrumen pembayaran. Okey, instrumen pembayaran. Highlight kan supaya tu nampak. Okey. Seterusnya nombor 4. Okey, tolak pecahan. Tolak dan tambah pecahan, ingat penyebut dia mesti kena sama. Okey, mesti kena sama. Now, soalan ni 10, penyebut dia 10 dan 10. So dah sama. Maksudnya atas ni tolak saja, 5 tolak 3 jadi 2/10. Adakah ini jawapan akhir? Bukan. Okey, sebab apa? Sebab masih boleh permudahkan, masih boleh kecilkan. Okey. So kita kecilkan. Dalam sifir berapa ada 2, jawapan dia ada 2 dan ada 10. Okey. Ataupun 2 dan 10 ni boleh dibahagikan dengan satu sifir yang sama, iaitu sifir apa? Sifir 2. Okey. So yang ni kita bahagikan 2, 10 pun kita bahagikan dengan 2. So dia jadi, okey, dia jadi apa? 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. So ini jawapan akhir. Okey. Baik. Selesai. Kalau jawapan tu dia tak boleh permudahkan dah, itu saja, biar saja. Kalau boleh permudahkan, permudahkan ataupun kecilkan. Okey. Baik. Bahagi perpuluhan. Okey, bahagi perpuluhan. Okey, so first step, langkah pertama buat bahagi apa dia? Buat rumah dia dulu kan. Okey, Ustaz buat atas sikitlah rumah dia. Okey, rumah dia. Okey. Lepas tu ingat nombor selepas simbol bahagi. Selepas simbol bahagi letak di luar. Okey, sebelum simbol bahagi letak di dalam. 64 perpuluhan. Okey, antum boleh buat ke bawah ataupun nak buat memanjang ke tepi pun boleh. Okey, tengok ruang lah, tengok ruang. Okey, katalah Ustaz nak buat Ustaz buat ke bawah lah ke bawah lah. Okey, baik, perpuluhan sifar 57. Okey, bahagilah. Okey, bahagi macam biasa. Ustaz buat nilai lah Okey. 7 darab berapa dapat 64 ataupun yang paling hampir. Okey, kita buat CV 7. Siapa kalau takut keliru buat CV 7. 7 14 21 28 35 42. Ustaz sambung sebelah boleh 42 49. Okey, 56 sampai belum lagi 63 70. 1 2 1. Ini buatlah sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, yang paling hampir dengan 64 adalah 63. So kita pun buatlah 63 sini. So 7 darab berapa dapat 63? 7 darab 9. Okey. Banyak sangat warna pening Ni jalan 7 darab 9. Okey, sama dengan 63. Tolak, tinggal 1. Okey, sifar ni bawa turun. Okey, sebelum tu titik perpuluhan ni naikkan titik perpuluhan ni letak tempat yang sama. Ni Okey, sama titik perpuluhan ni letak tempat yang sama. Ustaz buat arrow tu. Okey. Baik, so dah dapat dah 63, 64 tolak 63 1. So sifar ni turunkan jadi 10. 7 darab 1 jadi 7. Tolak. Okey. Apa kejap merah kejap hijau ni? Okey, sebab hijau lah untuk jawapan sebab hijau lah. Okey, 1 jadi 7. Okey, tolak jadi tinggal 3. Okey. So now 5 pula buat turun jadi 35. 7 darab 5 sama dengan 35. Tolak habis 7 pula turun. Okey, ni 5 tadi turun. 7 darab 1 sama dengan 7. Tolak habis. So jawapan dia sini lah jawapan dia 9 perpuluhan.
Okey, 151. Okey ingat 151. Jangan sebut 151, salah Okey, sebut 151. Okey, selesai soalan nombor 5. Now, soalan nombor 6. Lukiskan jarum jam dan minit yang menunjukkan 5 suku PM. Okey, fokus ke sini 5 suku PM. Okey, dia suruh lukiskan jarum jam. Nampak tak? Lukiskan jarum jam. Lukis jarum. So kena lukis jarum lah. Okey, lukis jarum. 5 suku. 5 kalau kita buat jarum jam jarum pendek ingat jarum jam jarum pendek, jarum minit, jarum panjang. Okey, kalau kita buat direct terus 5, dia akan jadi 5 tepat. So antum boleh lah kalau nak buat adjust sikit ke kan. Contoh okey, tapi jangan sampai separuh. Sebab separuh tu dah macam 5.5 kan. Okey, lepas tu suku suku kat 3 lah. Okey, jarum panjang sikit. Buatlah panjang bagi nampak beza panjang tu ke macam ni Bagi nampak beza pendek dan panjang tu kena nampak beza dia Jangan nampak macam sama je, tak boleh Okey, selesai lukis jarum jam. Now soalan yang kedua, dia suruh tukarkan 5 suku PM ni kepada sistem 24 jam. Okey, ingat sistem 24 jam kalau selepas PM kan, pukul 1 petang, okey 1 PM, dia dah jadi 13. Betul? Dia jadi 13. Okey, dia jadi 13. So maksudnya kalau pukul 1 13, pukul 2 14, pukul 3 15, pukul 4 16, pukul 5 jadi 17. Okey? So dia jadi 17, tapi ingat kena buat format 24 jam. Format 24 jam adalah jam okey 17.15. Okey, tak ada titik bertindih tengah-tengah, okey, tak ada titik bertindih tengah dan tak ada unit di belakang PM, AM semua tak ada Okey, ini je saja jawapan dia Okey, macam mana dapat 17? Senang je. Okey, kalau selepas pukul 1 petang nak sistem 24 jam tambah 12 dekat bahagian jam. Okey, 5 bahagian jam kan. Okey, ni contoh saya buat bahagian jam, ni bahagian minit. Okey, 5 15 kan. Okey, bahagian jam ni tambah 12. Tambah 12. So dia jadi 15 salin balik, 5 tambah 2 7, 1 sifar 1. Kan jadi 17. Okey. Tapi jangan buat pukul 17.15. Salah lah. Okey. Cara buat sistem 24 jam, tulis jam di depan jam. Okey. 17.15. Tidak ada jarak dan tidak ada titik bertindih antara jam dan minit. Okey, dan tidak ada unit di belakang. PM ke pagi ke malam petang semua tak ada Okey, itu sistem 24 jam. Okey, baik, selesai insya-Allah. Seterusnya, nombor 7. Kalau ustaz laju sangat, antum rasa tak dapat yang nombor 1 sampai 6 tadi dan soalan-soalan yang akan datang, antum boleh pause ataupun boleh ulang balik tau, sebab ni rakaman. Rakaman maksudnya antum boleh ulang balik banyak kali lah. Okey. Baik, nombor 7. 3 hari 5 jam tukar kepada jam sahaja. Okay, dia nak jam sahaja. Ingat ustaz kata, kalau daripada hari kan, ni jam lah kan. Tengok, unit yang besar sini adalah hari. Hari ni unit besar. Dia nak tukar kepada jam. Jam unit yang kecil. Okay, kalau yang besar tukar kepada kecil mesti kena darab. Okay, kena darab. Okay, darab berapa antara hari dengan jam? Tengok perkaitan dia. Satu hari sama dengan 24 jam. Maksudnya kena darab dengan 24. Darab dengan 24. Okey, senang kita darab 24 Apa yang darab 24 ni? 3 ni. 3 ni darab 24. Okey, 3 darab 24. So now 3 darab 24. Okey, 3 darab 4 12. Tambah 1 atas. 3 darab 2 6 tambah 1 jadi 7. Okey, 72 jam. Tapi adakah ini jawapan dia? Bukan. Okey, ini bukan jawapan yang terakhir dia sebab ada lagi 5 jam ni. Jangan tinggal dia, nanti dia nangis. So tambah lagi 5. Okey. So 72 tambah dengan 5, so dia jadi 77 jam. Okey, tulis ni 77 jam. Okey? Dapat Baik, insya-Allah. Sorry ustaz pakai mask sebab hari ni ustaz jadi macam nak bersin ni, macam nak demam. Okey, baik. Now, darab perpuluhan. Okey, ni selesai Okey, darab perpuluhan. Sekejap, sebelum tu ustaz, bentuk lazim ni jalan kira ni kena padam tak?
jangan padam. Okay, jangan padam. Sebab ada yang padam. Jawapan dia betul dah. Ustaz nampak kesan dia padam tu. So, bila padam, jalan kira ataupun jalan kerja antum tu sebenarnya dia ada markah. Okay, dia ada markah. So, kalau antum padam, ibarat macam antum sia-siakan, buang markah. Okay, so jangan padam. Okay, baik. Now, nombor 8. Darab perpuluhan. Okey, salin je nombor puluhan macam biasa, 9.52. Okey, darab dengan 8. Sekejap Saya rasa nak kena ruang dia macam tak cukup. So saya cuba buat kecil sikit. Okey, kecil sikit. Darab dengan 8. Okey. Baik, 2 darab 8 16 tambah 1 ke atas, 5 darab 8 40 tambah 1 41. Sini tambah 4. Okey, 9 darab 8 sama dengan 72 tambah 4 jadi 76. Titik puluhan macam nak letak? Okey, tengok dekat sini dia ada titik puluhan sini, gerak ke belakang 1 2. Okey, so ada 2 tempat perpuluhan. So daripada belakang pula yang dekat jawapan dia ni 1 2. Okey, so jadi titik dekat sini. Okey, boleh 76.16. Okey, selesai. Now, nombor 9. Tukarkan 7/20 kepada peratus. Ini yang Ustaz cakap tadi tu. Kan? Ustaz cakap tadi tu. Kalau pecahan dia, bawah dia bukan 100. Okay, jadikan dia dulu 100. Okay, ni sebab dia nak jadikan peratus. Okay, dia nak jadikan peratus. Okay, now. 7/20. Bawah dia belum 100. Macam mana jadi 100? 20 boleh darab berapa? Okay. 7/20. 20 nak jadi 100, 20 boleh darab 5. Bawah darab 5, atas ikut darab 5 juga. 7 darab 5 sama dengan 35 per 20 darab 5 100. Now, dia dah jadi 100. So terus tulis jawapan dekat sini 35%. Okey. Itu saja. Sorry sekejap merah sekejap hijau, kenapa tak bagi nampak perbezaan itu. Okey, selesai. Ingat pastikan bawah jadi 100 untuk dapatkan peratus. Okey. Nombor 10. Nyatakan 30% kepada pecahan dalam bentuk termudah. First dia nak dalam bentuk pecahan, dia nak bentuk termudah. Okey. 30% ni. So kita buat dulu 30% sama je dengan 30% dia sama dengan 30/100. Okey, tapi dia nak bentuk termudah. Termudah kena kecilkan lagi. Sifar bawah potong, dia jadi 3/10. Boleh kecilkan lagi tak? Dalam sifir berapa ada jawapan 3 dan 10? Tidak ada. Sifir 3 ada 3 saja, 10 tak ada. Sifir 2 atau sifir 5, sifir 10 ada 10 saja, 3 tak ada. So now ini jawapan yang terakhir. Okey. Baik. Okey, yang tadi ni 30% ni Ustaz potong kosong belakang kan, sifar belakang tu. Sebenarnya kalau nak detail lagi, okey, sebenarnya kita bahagikan dengan sifir berapa yang ada dua-dua tu. Jawapan dia ada 30, ada 100. Paling mudah adalah sifir 10 kan. So 30 bagi 10, 100 pun bagi 10. Dapatlah 3/10. Okey. Baik, nombor 11. Okey, tambah pecahan. Okey, tambah pecahan. Okey, so yang ni soalan senang lah. Okey, sebab semua dia sama saja kan. Dia tambah, so tak ada apa-apa yang kata apa, complicated. So kita tambah dulu nombor bulat. Okey, nombor bulat 1 dengan 5 ni boleh tambah. So dia jadi 6. Okey, dia jadi 6. Nombor bulatnya, pecahannya adalah 1/8. 1/8 tambah 1/2. Ya Allah. 1/2 tambah 1/8. Okay, now bawah dia, atas dia tak boleh tambah terus. Sebab apa? Sebab bawah dia ada yang tak sama. So samakan bawah dulu. 8, 2, 8. So 2 ni kita kena jadikan sebagai 8. 2 darab apa jadi 8? 2 darab 4. Bawah darab 4, atas ikut darab 4. So kita salin balik. Jawapan dia adalah setakat ni 6. Okay, tambahlah 1 tambah 1 darab 4, 4. 1 darab 4, 4 tambah 1. 1 darab tambah 4, 5. 5 tambah 1 jadi 6. Okay, jadi 6. So jadi 6/8.
Cuma ingat, nombor yang pecahan yang wajar ni dia boleh kecilkan, kita kecilkan. Okey, dalam sifir berapa ada 6 dengan 8? Sifir 2. 6 bagi 2, 6 bagi 2 sama dengan 3. 8 bagi 2 sama dengan 4. Okey, dua-dua ni bagi 2, ni pun bagi 2. Okey, baik, selesai. Now, ya Allah. Okey, nombor 12. Ustaz lajukan sebab video ni antum boleh ulang banyak kali. So tak ada masalah pun. Kalau Ustaz laju pun antum boleh ulang balik. Okey. Baik. Nombor 16. Nombor 16 pula. Sorry. Nombor 12. Okey. 16 dekad 9 tahun tambah 2 dekad 3 tahun tambah 4 dekad 5 tahun. Sebelum antum buat tambah, antum kena tahu perkaitannya dulu. Okey. Satu dekad bersamaan dengan berapa tahun? Okey, 10 tahun. Okey, tahu dulu perkaitan ni. Kenapa? Sekejap lagi kita tengok kenapa. Baik, so yang ni kena tahu. Satu dekad 10 tahun. Satu abad 100 tahun. Satu alaf 1000 tahun. Okey. Baik, now kita buat tambah bentuk lazim. Ingat, tulis ataupun buat dulu dia punya rumah. Okey, rumah untuk dekad dan rumah untuk tahun. Okey, rumah untuk dekad. Kalau antum rasa tak nak tulis penuh, tulis D pun tak apalah. Okay, tulis D je. Kalau nak tulis penuh, tulis penuh. Dekad, satu lagi rumah untuk tahun. Okay, buat dua rumah Okay, now. Kita isi tempat kosong. 16 dekad kat sini. 16, 9 tahun. Okay. Tambah pula dengan, okay, 16 dekad 9 tahun. Tambah pula dengan 2 dekad 3 tahun. Tambah dengan 4 dekad 5 tahun. Okey, tambah Okey, baik. Tak cantik garisan. Okey, now tambah dulu macam biasa. 9 tambah 3 tambah 5 sama dengan 17. 16 tambah 2 tambah 4 22. Okey, 22. Betul ke? Betul lah. Okey, 22. Okey, now satu dekad 10 tahun. 10 tahun. Now dekat bahagian tahun ni, cuba tengok kat sini. Dia 17 ni lebih tak 10? Lebih 10 kan? So lebih 10 maksudnya dia lebih satu dekad. Dia lebih satu dekad. So bila lebih, kita kena kurangkan. Bagi dia jadi tak lebih satu dekad. Iaitu jangan bagi dia lebih 10. So now kita tolak 10. Ingat 10 ni satu dekad. 10 tahun satu dekad. Bila sini bahagian tahun tolak 10 tahun. 10 tahun iaitu satu dekad. Kat sini kita tambah satu dekad. Okey, tambah satu dekad. Bahagian tahun kita tolak 10 tahun, which is satu dekad. Yang mana 10 tahun ni satu dekad. Now satu dekad tu kita tambah dekat sebelah. Okey, tambah dekat bahagian dekad. Okey, so kita ada jawapan yang baru. 17 tolak 10 sama dengan 7. 22 tambah 1 sama dengan 23. So jawapan dia adalah, ikutlah tu buat belah sini ke, nak buat belah sini ke, terpulang yang mana yang muat. Okey. Jawapan dia adalah 23 dekad. Okey. 7 tahun. Okey. Ikutlah nak buat, kalau tak buat sini buatlah bawah. Okey. 7 tahun. Okey, so itu sahaja jawapan dia untuk nombor 12. Okey. Baik, seterusnya nombor 13. Okey, Abu membeli 5 set komputer riba. Okey, yang ni harga ni mungkin untuk satu set Ni satu set Okey. So berapa jumlah wang yang perlu dibayar? So dia nak beli 5 set. Okey, so kena darab dengan 5 lah. Okey, darab dengan 5. Okey. Darab dengan 5 ni, 5 kan. So darab dengan 5. Okey, RM 4198 darab dengan 5. Okey, darab dengan 5 darab macam biasa je lah. Okey, darab macam biasa. 8 darab 5 40. 9 darab 5 45 tambah 4 jadi 49. 1 darab 5 tambah 4 jadi 9. 4 darab 5 sama dengan 20. Okey, RM jangan tinggal. So ini saja jawapan dia. RM 20,990. Okey. Soalan seterusnya. Tambahan selain tunai.
Dia kata selain tunai. Maksudnya antum tak boleh buat jawapan tunai dah, tak boleh dah. So kena buat jawapan yang lain. Okay, apakah instrumen pembayaran yang boleh Abu guna? Selain daripada dia boleh bayar cash tunai, dia juga boleh bayar guna kad debit. Okay, dia boleh juga guna perbankan internet. Okay, siapa yang kata QR tu, itu juga dalam kategori dia sebenarnya QR ni dia boleh pecah pada dua tau. Sumber dia boleh pecah pada dua. Sumber daripada e-wallet iaitu e-dompet, ataupun sumber daripada apa nama tu bank ataupun kad debit kan. So kita guna internet banking ataupun perbankan internet lah Okay, perbankan internet. Kenapa saya kata pecah pada dua? E-wallet ataupun e-dompet. Sebab e-dompet ni contohnya dia bukan saja boleh dapat daripada bank ataupun account bank. Dia boleh juga dapat daripada contohnya yang bukan bank apa dia? Touch and Go. Touch and Go dia bukan bank, tapi kita boleh masuk duit dalam tu untuk jadikan sebagai ialah duit pembelanjaan kita. Okay, itu dikategorikan sebagai e-dompet. Okay, e-wallet lah e-dompet. So boleh juga guna mana-mana. So nak senang kita buat je perbankan internet ataupun kad debit. Okay, ikutlah. Antum buat kad debit pun boleh. Kad debit ni ditolak daripada bank Okay, kad debit. Antum nak buat apa lagi? Perbankan internet pun boleh. Okay, perbankan internet. Okay, pun boleh. Mana-mana je. Okay, boleh. Satu je. Soalan macam ni satu markah je lah. Okay, yang bawah ni. Okay, yang atas ni 2 markah lah. Darab, lepas tu dengan jawapan yang betul 2 markah lah. Okay, baik. So yang bawah ni nombor 14 bahagian B. Okay, selalunya bahagian B ni dia dah mula soalan-soalan yang berangkai ataupun ada kaitan dengan soalan-soalan yang atas. Bukan atas, maksudnya bukan atas yang soalan tadi letak. Contohnya dalam buat A, soalan B tu mungkin ada kaitan dengan yang A. Contoh macam tu lah Okay, so kita tengok dulu macam mana. Baik, so dia ada jadual, okay, ada tentatif lah, okay, tentatif hari sukan. Okay, so soalan dia A, tukarkan 1.30 PM okay, kepada sistem 24 jam. Okay, dia nak sistem 24 jam. Okay, so macam saya kata tadi lah, pukul 1 PM dan ke atas nak jadikan sistem 24 jam, kena tambah 12 dekat bahagian jam. Okay, tambah 12 dekat bahagian jam. Okay, Ustaz, kalau nak congak je boleh tak Ustaz? Boleh. Kalau soalan macam ni selalunya satu markah je. Okay, kalau tak nak congak, nak buat tambah, buatlah tambah kan, tambah 12. So dia jadi 13. So antum pun tahulah jawapan dia adalah jam. Okay, 13. Ada titik bertindih tak? Tak ada. Ada jarak tak? Tak ada. Okay, terus buat 13.30. Okay, 1.30 tu apa dia? Dia punya program dia. Tamat program. Dah balik lah Okay, baik. So dia balik jam 13.30. Okay, B, kira tempoh dari ucapan perasmian hingga tamat program. Okay, daripada ucapan perasmian, highlight sikit ataupun tick sikit ucapan perasmian yang ni. Okay, sampai tamat program yang ni. Okay, ni 8 AM sampai 1.30 PM. Dia kata tempoh. Tempoh maksudnya ingat, tempoh saya buat sinilah tempoh mesti apa bawah tamat tolak mula. Ni jangan lupa. Okay, ini cara nak buat, nak kira tempoh masa. Okay, tempoh sama dengan tamat tolak mula. Tamatnya bila? 1.30. Nak tolaknya pukul 8. 1 tolak 8 boleh tak? Tak boleh. So Ustaz sarankan guna sistem 24 jam. Okey, guna sistem 24 jam. 1 tu jadi 13.30, 8 lah. Okey, sebab ada 8 pagi, 8 jugalah. Okey, so now kita guna sistem 24 jam. 13 pecahkanlah 30 8 sifar. Okey, tolak ni bahagian jam, ni bahagian minit. Okey, tolak 13 tolak 8. Okey, kalau tuan nak buat sesuatu, buatlah. Tapi sebenarnya tolak terus, tak apa. Okey, tolak terus je. 13 tolak 8 sama dengan 5 lah. Okey, 5. So now, ni bukan pukul 5.30 tau, ataupun jam 5.30, bukan. Sebab dia tanya tempoh. Dia tanya berapa jam, berapa minit. So jawapan dia tu kena buat, kalau tempoh kena buat jawapan dia macam ni. 5 jam
30 minit. Okey. Okey, 5 jam 30 minit. Okey, selesai. Oh ya Allah, sejuk dah pula. Okey, so next C. Mimi hadir lewat 25 minit. Ingat, dia hadir lewat. Bila hadir lewat, okey, 20 minit. Hadir lewat maksudnya masa dia sampai tu lebih cepat ke lebih lambat? Kalau lewat mestilah lambat kan. Lambat maksudnya masa tu akan bertambah kan. Okay, dia akan bertambah. So now kita tengok. Hadir lewat 25 minit selepas pendaftaran peserta. Ni Ustaz kata ni dia merujuk pada atas. Selepas pendaftaran peserta, pukul berapa Mimi tiba di sekolah? Dia tanya pukul berapa? Pukul berapa Dia tak tanya tempoh berapa jam berminit, tak. Dia tanya pukul berapa. Okay, now kita tengok kat atas. Pendaftaran peserta pukul berapa? Pendaftaran peserta pukul ni 7.30 AM. Pendaftaran peserta. So now dia lewat berapa minit tadi? 25 minit. So kita tambah. Okay, sebab kan lewat masa tu semakin banyak lah kan. Kita tambah 7.30. Antara buat 24 jam ke buat 12 jam ikutlah tapi dia tambah kat minit saja. Okey, tambah 25 minit. Ingat, kalau dia lebih 1 jam kena tolak 60 minit dekat minit, tambah 1 jam dekat jam. Okey, kalau dia lebih 60 minit ataupun lebih 1 jam. So kita tambah dulu. Sifar tambah 5 5. 3 tambah 2 5, 7 tambah sifar 7. So jawapan dia sampai sini pukul. Ikutlah tu nak buat 12 jam ke 24 jam. Kalau 12 jam macam nilah. Okey, pukul 7 titik bertindih. Okey, 55 A.M. Okey, ini jawapan dia. Ni untuk jawapan kalau dia tanya pukul berapa. Dia tak sama macam tadi kan. Tadi tanya tempoh kan. Tempoh berapa tempoh? 5 jam 30 minit. Okey, apa beza dia Okey, tak sama Okey, selesai. 7.55 minit AM. Okey, enter meridian. Okey, D. Dia tunjuk situ ada gambar rajah rumah Mimi dengan sekolah 45 minit perjalanan dia. Okey, dia tanya pukul berapa Mimi tiba di rumah selepas tamat program. Selepas tamat program. Ini konsep dia sama dengan yang C tadi. Kan, sama je dengan C. Pukul berapa dia lepas tamat program tu dia tambah 45 minit. Waktu itulah dia sampai rumah. Tamat program mana tadi? Tamat program 1.30 iaitu 13.30 kalau 24 jam. Okey, 13.30 kita tambah 45 minit. Okey, now kita tengok sini. Selepas tamat program 13, Ustaz nak buat kat mana ni? Ruang dia tak pernah ada lah. Sampai sini lah 13.30 saya pecahkan pada jam dan minit. Dia mengambil masa 45 minit untuk sampai rumah. Okey, lewat kena tambah lah kan, tambah masa. Kalau dia lewat, kalau cepat tolak masa. Okey, now kita kira ni tambah dulu. Sifar tambah 5 5, 3 tambah 4 7, 13. Okey, dekat bahagian minit kan, ni minit, ni jam. Dekat bahagian minit kan 75 ni dia lebih 60. Kan, dia lebih daripada 60. Maksudnya tak boleh, dia kena tolak 60. Okey, sini kita tolak 60 iaitu 1 jam, sini kita tambah 1 jam. Dia sebenarnya transfer je, dia pindah 1 jam dekat bahagian jam, daripada minit ke bahagian jam. Okey, so kita tengok jadi berapa? 5 1. Okey, 7.61. Yang ni tambah. Yang jangan dua-dua tambah pula ataupun dua-dua tolak pula. Salah 1 tolak 1 tambah. So now 3 tambah 1 4, 1 tambah sifar 1. Okey, antum boleh buat sistem 24 jam, antum tulis jam. Sebab dia tak minta, dia tak suruh tulis dalam bentuk apa nama tu 12 jam ke 24 jam ke, ikut antum. Okey, antum buat dua-dua pun diterima. 14 15. Okey. Atau saya buat sistem 24 jam, dia kena tulis pukul 14 tu pukul apa? Pukul 2 kan? 2 titik bertindih 15 PM. Okey, jangan AM pula sebab dia tambah apa nama 40 minit je selepas pukul 1.30 PM. Takkan dia plus 1.30 PM tambah 45 minit jadi 2 suku pagi AM. Tak logik lah kan?
Okey, tak boleh macam tu. Okey, selesai. Jangan lupa hashtag. Okey, jawapan akhir. Kalau nak buat yang mana-mana pun betul 12 jam boleh, 24 jam pun boleh. Kalau dia tak minta. Kalau dia minta buat 24 jam, kena buat 24 jam. Kalau dia minta buat 12 jam, kena buat sistem 12 jam. Okey. Baik, seterusnya. E. Okey. Hitung jumlah jarak rumah Mimi ke SK Cahaya. Jumlah jarak senang je. Kan? Tambah-tambah je lah jarak-jarak yang dah ada ni. Okey. Sifar, tapi ingat jangan salah susun. Okey, jangan salah susun. Macam ni, 8 tak ada titik puluhan. 8 dia tak ada titik puluhan. Okey, 8 ni dia sama dengan 8 perpuluhan sifar. Tak ada titik puluhan, wujudkan. Buat titik puluhan, letak sifar belakang. Okey. Now, tambah. Okey. Sifar perpuluhan 8 tambah 3.15. Siapa keliru letak titik puluhan dulu. Titik puluhan 8. Alamak, tak muat lah. Tak muat sebab sebelah lah. Saya tambah sikit dulu lah. Boleh Okey, saya tambah sikit dulu. Okey, yang ni tambah jadi 5, jadi 9, titik puluhan sama, jadi 3. Okey, bawa dekat atas 3.9. Ambil kau jarak-jarak sikit bagi nampak. Okey, tambah lagi 8 perpuluhan sifar. Okey. Baik, so kita tambah 5 tambah sifar 5, 9 tambah sifar 9, titik perpuluhan jangan tinggal, 3 tambah 8 11. So maksudnya, sebelum tu dia tanya jarak je kan. Jarak tak ada masalah. Dia bukan minit, bukan jam So maksudnya kat sini jaraknya adalah 11.95 kilometer. Okay, km. Jangan tinggal unit. Okay, unit jangan tinggal. Okay, selesai. Okay, selesai. E2. Mimi mengambil masa 18 minit dari rumah ke klinik. Hitung jumlah masa pergi dan balik. Pergi dan balik. Fokus ni. Pergi dan balik. 2 hala. 2 hala berapa minit? 2 hala maksudnya 18 minit darab 2. Okay, darab 2. Dia tak tanya pun pukul berapa. Dia suruh hitung jumlah masa je. Okay, so senang je 18 darab 2. Senang je 18 darab 2. Kenapa darab 2? Sebab pergi sekali, balik sekali. So 2 kali kan. So darab 2 lah. 8 darab 2 16 tambah 1 tambah 2 tambah 1 3. So maksudnya berapa minit? Jumlah masa 36 minit. Okay, senang ke senang? Senang, insyaAllah. Okay, nombor 15, soalan terakhir. Terdapat 250 biji donat dalam dulang. Okay, 250 biji donat dalam dulang. Okay, so dalam dulang ni janganlah kira, Ustaz, mana ada Ustaz ni 3 darab 4, 5, 15 biji je. Ni just gambar aja saja. Tapi bayangkan dalam satu dulang tu ada 250 biji. Di dalam dulang ni ada 250 biji donat. Okay, donat. Okay, baik. Okay, 40% daripada donat itu ialah donat gula. Hitung bilangan donat susu. Maksudnya kat sini dia ada 2 jenis donat je lah. Donat gula dan donat susu. Okay, 2 jenis donat saja. Tapi 40% daripada semua tu, 40% ni adalah donat gula saja. 60% adalah donat susu. So now dia nak kira donat susu. So kita ambil 40%. 40% tu donat gula. Ambil terus 60% donat susu. Okay, so 60% maksudnya darab 100, per 100 lah. Okay, 60%. Okay, 60% dengan 60%. Okay, daripada berapa? Daripada semua adalah 250 biji. Okay, biji donat So now kita kira. Okay, sifar di bawah ni boleh potong dengan 125 ni. Okay, so now 60. Ada lagi satu sifar dekat bawah ni. Potong dengan sifar dekat atas ni. Gitu boleh potong atas dengan bawah boleh potong. Atas dengan atas atau bawah dengan bawah tak boleh potong. Okay, baik. Seterusnya dia jadi tinggal 6 darab 25. Okay, 25. Ustaz buat terus bentuk lazim lah darab 6.
Okey, 5 darab 6 30, sifar kat bawah tambah 3 dekat atas, 2 darab 6 12 tambah 3 15. Bermaksud donat donat susu ada 150 biji. Okey, donat susu ada 150 biji. Which is 150 ni hasil daripada 60% bilangan donat daripada jumlah dalam dulang tu lah kan. Dulang tu semua ada 250, 60% daripada 250 tu adalah 150 biji. Okey. Baik. Kita dapat jawapan dia. Seterusnya B. Mak Melah menghantar 1/10 daripada donat gula ke warung Pak Pin. 1/10 daripada donat gula. Donat gula berapa biji? Donat susu tadi terdapat 150, total ada 250, tolak 150 tinggal 100. So donat gula ni ada 100 biji. Okey. Ni tak kira pun tak apa sebab dia tak suruh tunjuk lagi. Kalau dia suruh tunjuk dan markah dia 3 markah ke apa, kena buat jalan kira. Okey. Okey, 1/10 daripada 100 biji. Okey, 1/10 daripada 100 biji. Yang ni ke Pak Pin, warung Pak Pin. Kemudian 1/2 daripada baki donat itu. Baki donat, okey. Dia ada 100 biji. Tapi 1/10 dah bagi dekat Pak Pin. So bakinya berapa? Bakinya ada 10. 10 ni tolak 10 ni. 1 darab 10 dia jadi 10. Semua ada 100. Tolak 10. Bakinya ada 90 lagi. Maksudnya 1/2 daripada 90, okey, ke mana? Ke warung Mak Siti. 1/2 daripada baki donat. Baki donat tadi 90 kan. So 1/2 daripada 90 ke Mak Siti. Dia bagi warung Mak Siti. So berapa bilangan donat gula yang tinggal? So dah 1/2 darab 90 ni berapa? So kita kira separuh daripada 90, okey, adalah 45. Maksudnya 45. Okay, now 90 tolak 45. So sama dengan 45 juga biji. Kenapa tolak 45? Yalah, daripada baki dia dah bagi Pak Pin 10 biji. Kan tinggal 90 biji. Daripada 90 biji itu pula separuh dia bagi dekat Mak Siti. Lagi separuh itulah bakinya. So separuh tu 45, bakinya adalah 45 juga. Okey. So dia bagi kat Mak Siti 45, baki dia pun ada 45 juga. Okey. Baik, seterusnya hitung bilangan donat yang tinggal okey, baik. Hitung bilangan donat yang tinggal setelah Mak Melah hantar donat ke warung Pak Pin dan Mak Siti. Okey, dia tanya bilangan donat. Dia tanya tak bilangan donat apa? Susu ke, gula ke? Tak. Dia tak tanya. So maksudnya kena tambah semua. Okey, tapi tolaklah yang dia dah hantar dekat Pak Pin dengan Mak Siti tadi tu. Tolaklah, siap. Kan tinggal 45. Okey, tinggal 45. Ingat donat susu ada berapa tadi yang awal kita kira tadi? 150 kan? 150 biji. Okey, 150 biji. Okey. So baki donat gula tinggal apa tadi? Atas ni baru kita kira ni 45 biji. Okey, so kena tambah. Sebab apa? Dia tanya itu bilangan donat yang tinggal. Yang tinggal ada berapa? Dia dah bagi Mak Siti, dia dah bagi Pak Pin. So total semua 150. Sejuk aircon. 150 tambah dengan baki tadi ada 45 lagi. So ada 9. Okey. So ada lagi baki 190. Okey. 190 biji. 190 biji donat. Okey. Unit yang tinggal dan hashtag. Okey, jawapan akhir hashtag. Okey, D. Mak Melah menjual 120 donat di kedai kuihnya. Hitung, okey, dia jual 120 di kedai kuihnya. Dia jual 120 donat di kedai kuihnya. Hitung peratusan donat yang dijual di kedai kuih berbanding jumlah asal. Berbanding jumlah asal. Jumlah asal ni berapa? Jumlah asal ni kan 250, kan?
dia suruh kira peratus. Maksudnya peratus ni jumlah asal semua 250. Dia jual 120. Semua ada 250. Dia nak peratus. Okay, peratusan ni kena darab dengan 100. Okay, darab 100. Okay, kita pun darab. So ni ada ruang yang banyak. Ustaz pun buat besar-besar sikit lah. Okay, bawah ada 100 sifar, potong 1 sifar ke atas. Ikutlah, antum nak potong dengan sifar dekat 120 ke, antum nak potong dengan sifar dekat 100 ni ke, terpulang. Okay, so hasilnya sama je. Okay, Ustaz potong sini lah 120 darab dengan 10. Okay, dia jadi darab 10, salin balik 120. 10 ada 1 sifar, letak 1 sifar, jadi 1200. Okay, bahagi pula dengan 25. So bahagi dengan 25. So kita buatlah rumah bahagi. Rumah bahagi tau, bukan rumah bahagia. Itu lain rumah bahagia lain. Okay, 25 di luar, 1200 di dalam. Okay, kita terus tengok ada ke sifar 25. Jawapan dia 12. Tak ada, yang ada 120. So kita terus darab dengan berapa yang hampir dengan 120. Sifar 25, 50, 75, 100, 125. Okey, 120 tak boleh, kena ambil 100, iaitu dia 1 2 3 4. Sorry. 25 kena darab dengan 4 dapat 100. Ni 1 2 3 4. So sini dia darab dengan 4 dapat kat sini. Dekat sini. Okey. 100 tolak sifar 2 habis 200. So 200 pula berapa? Kalau 104, 200 mestilah 8, betul? 8. Habis. So maksudnya 48 ni dia jadilah 48%. Okey, 48%. Ingat dia kira peratusan. Okey ni peratusan ni. Okey. Okey, baik. Macam nak padam Subhanallah. Okey. Habis di habis. Oh, itu saja. Okey, itu saja, selesai. InsyaAllah. Baik, so Ustaz doakan supaya antum dapat follow, buat latihan, buat ulang kaji. Ingat setiap perkataan yang Ustaz sebut. Okey, dalam setiap soalan, ingat cara nak jawab dia tu macam mana. Okey, insyaAllah semoga antum dipermudahkan urusan untuk study, ulang kaji, dan mudah urusan dan jawab dengan cemerlang pada esok ataupun pada hari Rabu lah. Okey, untuk usaha kertas ujian pertengahan sesi akademik 2026 tahun 4, insyaAllah. Okey, itu saja daripada Ustaz. InsyaAllah jumpa esok, jumpa di kelas, jumpa di sekolah. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.